بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam sesi perkongsian ilmu kuasai tata bahasa, kenali perkataan, fahami Al-Quran, sesi ke-228. Dalam sesi ini kita akan menamatkan praktikal ke atas surah Al-An'am dengan mengkaji 5 ayat terakhir, iaitu ayat ke-161 hingga ke-165 insya-Allah. Dalam sesi lalu kita telah baca Allah menurunkan 10 wasiat kepada Nabi Muhammad SAW yang mengandungi perintah mengenai akidah dan akhlak, iaitu menyembah hanya Allah, pencipta agung yang amat berkuasa, yang benar-benar khalik dan bukan makhluk. Berbuat baik kepada ibu bapa, jangan bunuh anak, jangan dekati perbuatan keji dan iaitu zina, jangan bunuh sesiapa termasuk diri sendiri. Jangan makan harta anak yatim, sempurnakan sukatan dan timbangan. Hendaklah adil dalam perkataan apabila membuat persaksian atau pengadilan. Penuhi perjanjian dengan Allah yang telah termeteri semasa di alam roh dan ikutilah jalan yang lurus sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Hukum hakam ini diturunkan untuk jadi pedoman hidup demi menjamin kesejahteraan manusia yang berakhlak mulia dengan ketinggian fikiran dan budi. Pada dasarnya, terdapat persamaan antara 10 wasiat ini dengan 10 wasiat ataupun 10 commandment yang diturunkan terdahulu kepada Nabi Musa AS, menunjukkan peringatan Allah kepada manusia adalah konsisten. Dan dasar ajaran agama Allah adalah sama, iaitu mengajar manusia mentauhid Allah, berbuat baik dan berakhlak mulia. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa AS untuk menyempurnakan atau melengkapkan agama kaumnya, memberi petunjuk dan rahmat supaya mereka menjadi orang beriman apabila berjumpa Allah di hari akhirat. Al-Quran pula diturunkan penuh keberkatan dengan banyak manfaatnya kepada manusia dan ia terpelihara sehingga ke akhir hari kiamat. Ia membimbing manusia menjadi hamba yang bertakwa supaya mendapat rahmat Allah yang membawa ke syurga. Oleh itu, fahami dan ikutilah ajaran Al-Quran. Seterusnya, mari kita lihat ayat-ayat penutup surah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat ke-161. Qul innani hadani rabbi ila siratim mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Ini mempunyai 20 perkataan, iaitu Qul inna ni hada ni rabbi ya ila siratin mustaqimin dinan qiyaman millata Ibrahim hanifan wa ma kana min al musyrikina. Qul ni adalah fi'il amr mabni dan tempat fa'il dan min mustatir, tak adanya anta. Katakanlah inna, sesungguhnya, ni adalah harfu nasi dan taukid. Ni aku, ni damir ana, dia isim inna ni. Hada telah diberi petunjuk, ni adalah fi'il madhi mabni untuk huwa. Ni akan aku, ni adalah damir ana, dia maf'ulun bi. Dan rabbi, Tuhanku ni, ni adalah rabbi adalah isim marfu', dia fa'il yang dizakarkan daripada perkataan hada ni. Dan apa tu, dia isim dengan damir ana, dia jadi adalah mudhafun tafilai. Hada ni rabbi ni adalah kabar ina kepada isim ina ni. Katakanlah, sesungguhnya aku telah diberi petunjuk akan aku Tuhanku. Jadi selepas memberitahu mengenai 10 wasiat, Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW memberitahu kaumnya yang masih degil bahawa Allah telah memberi baginda hidayah, bermakna Allah memberi pengiktirafan kepada kerasulan Nabi Muhammad SAW. Ila ni harfu jar, makna kepada. Siratin isim nakirah majrur, jalan ya. Mustaqimin yang lurus, isim nakirah majrur, dia merupakan naat kepada siratin. Siratin mustaqimin, dua-dua isim nakirah majrur. Dan dinan agama, iaitu isim nakirah mansub, dia maf'ul bih di sini. Qaiman yang benar, isim nakirah mansub, dia adalah naat kepada dinan. Dinan qaiman, jadi dua-dua isim nakirah mansub. Milata, agama, ni adalah isim mansub, dia merupakan badal kepada dinan, iaitu agama. Jadi tadi agama yang benar, dan ni milata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim ya.
Ini isim majrur dengan fathah, mamnu min as-sarf, jadi dua isim kandungan, dia mudhaf mudhaf ilaih. Hanifan, lurus, yang lurus dalam kebenaran. Ini adalah isim nakal mansub, dia hal, iaitu menerangkan mengenai Ibrahim. Itu Nabi Ibrahim ni adalah di atas jalan yang lurus dalam kebenaran. Ya. Jadi di sini maknanya kepada jalan yang lurus, iaitu agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus dalam kebenaran. Jadi Nabi Muhammad SAW telah diberi hidayah ke jalan yang lurus, iaitu agama yang benar atas dasar tauhid seperti agama Nabi Ibrahim yang mentauhidkan Allah. Seperti yang kita telah baca, orang Mekah sebelum Rasulullah diturunkan, ramai yang mengaku ikut ikut agama Nabi Ibrahim yang disebut Hanif, iaitu lurus. Tapi ramai mereka mensyirikkan Allah. Jadi ada salah faham dan telah tergelincir. Itulah yang nak diperbetulkan supaya mereka menepati wasiat Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub kepada anak-anak mereka supaya tetap di atas agama tauhid seperti dalam ayat 131 dan 132 surah Al-Baqarah. Ya. So kalau kita lihat ayat ini, Isqala lahu rabbuhu aslim. Qala aslamtu li rabbil alamin wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maknanya ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepadanya, berserah dirilah kepadaku wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab, aku berserah diri, tunduk taat kepada Tuhan yang memelihara dan mentadbirkan sekalian alam. Dan Nabi Ibrahim pun berwasiat dengan agama itu kepada anak-anaknya. Dan demikian juga Nabi Yaqub berwasiat kepada anak-anaknya. Katanya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama Islam ini menjadi ikutan kamu. Maka janganlah kamu mati melainkan kamu dalam keadaan Islam. Jadi kita lihat ini pengiktirafan pada agama Islam ni dari zaman Nabi Ibrahim dan zaman Nabi Yaqub yang memerintahkan anak-anak mereka terus memeluk agama Islam. Wa ni harfun atam dan ma bukan harfun nafi. Kana dia adalah ni fi'il madhi mabni dan tapak isim kana dan mir mustatir tak adanya huwa. Min harfuja dari al-musyrikina, orang-orang musyrik. Ini adalah isim nakirah, isim ma'rifah kamar yang majrur di jamak muzakkar salim. Dan minal musyrikina ni adalah kabar kana kepada isim kana ni. Dan makana minal musyrikin ni adalah matuf, iaitu kita ada ataf ni. Dan bukan dia adalah dari orang-orang yang musyrik. Jadi matuf ni, matuf alai dia kita ada tadi hanifan ni, yang lurus dalam kebenaran. Jadi di sini Nabi Ibrahim bukan termasuk dalam orang-orang yang musyrik. Kita dah baca Nabi Ibrahim enggan menyembah Tuhan-Tuhan kaumnya, ya, seperti bintang, bulan, matahari, berhala dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kita lihat dalam ayat Anhal, ayat 120 dan 122 ni, kita lihat inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan walam yaku minal musyrikin syakiran li an'umih ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah merupakan satu umat walaupun dia seorang diri. Dia takut bulat-bulat kepada Allah, lagi berdiri teguh di atas dasar tauhid dan dia tidak pernah menjadi dari orang-orang yang musyrik. Dia sentiasa bersyukur akan nikmat-nikmat Allah. Allah telah memilihnya menjadi Nabi dan memberi hidayah petunjuk kepadanya ke jalan yang lurus. Dan kami telah memberikan kepadanya kebaikan di dunia dan sesungguhnya dia pada hari akhirat adalah dari orang-orang yang saleh. Jadi ayat ini dan beberapa ayat yang lain yang kita dah jumpa, ya, sebenarnya membersihkan Nabi Ibrahim dari sangkaan yang baginda pernah mensyirikkan Allah. Na'udzubillah. Ayat ke-162. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. So ayat ini mempunyai 17 perkataan, iaitu Qul inna salati ya wa nusuki ya wa mahya ya wa mamati ya li Allahi rabbil alamin. Qul ni adalah fi'il amar mabni dan tapak fa'il damir mustatir, tak adanya anta. Katakanlah, ya. Inna harfun nasi dan taukid, sesungguhnya. Salati, salat. Ini adalah isim mansub, dia jamak mu'annas salim. Itu sebab kita tengok dia baris bawah tapi dia adalah mansub dengan kasrah ni, ya. Ni ya ni adalah damir ana, dan isim dengan damir jadi mudhaf mudhaf ilaih di sini.
Dan wa ni adalah ataf dan nusuki ibadah. Ni adalah isim mansub dengan fathah muqaddarah kerana dia maktuf. Jadi dia maktuf kepada salati ni, maktuf alai dia ya. Jadi ni adalah isim mansub, jadi dia pun ikut mansub. Tapi walaupun nampak di baris bawah, jadi dia adalah fathah muqaddar dengan fathah muqaddarah. Dan nusuki dan dia pun baris bawah sebab dia meraihkan ya ni ya. Sama juga macam tadi ya ni pun nak meraihkan ya, jadi dia selalu baris bawah. Selalunya perkataan bila berjumpa dengan ya dia akan jadi baris bawah. Damir ana, dan apa itu jadi isim mansub dengan damir ana ni jadi dia mudhaf ilaih, lagi satu set ya. Dan wa ni harfun ataf makna dan. Katakanlah sesungguhnya solatku dan ibadahku, dan kita tengok apa dia. Allah ajar Nabi Muhammad SAW supaya mengajak kaumnya, mengatakan dan juga mengajak kaumnya untuk mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah, termasuk salat dan juga yang dilakukan setiap hari. Dan juga apa tu ibadah-ibadah lain ya, seperti kalau masa zaman Rasulullah tu sembahan-sembahan lah, sembelihan-sembelihan. Jadi kita lihat apa tu kaum musyrikin Mekah kan, sembelihan mereka tidak atas nama Allah. Jadi Allah ajar supaya ikhlas kerana Allah. Jadi sembelih atas nama Allah ya. Jadi begitu juga dengan ibadah lain, infak ke, puasa ke, untuk kita lah kan. Jadi apa saja kebaikan yang dilakukan, ia mestilah kerana Allah, bukan untuk berhala atau sembahan-sembahan atau even untuk manusia ya. Seperti hari ni kita tak adalah orang Islam sendiri kan. Jadi kita kena ingat apa yang kita buat tu hanyalah kerana Allah, ikhlas ya. Tak boleh untuk manusia nak dapat pujian ke, nak dapat perhatian ke, itu apa tu adalah larangan, dilarang. Jadi Allah suruh ikhlaskan semua ibadah kita, insya-Allah. Mahya, hidup. Ni adalah isim mansub, maktuf juga. Dia maktuf alai dia tadi nusuki lah. Sebab tadi isim mansub, jadi ni pun isim mansub kan. Dia mahyaya, hidupku. Ni isim dengan damir ana, dia mudhaf ilaih. Wa ni satu lagi hapun ataf makna dan, mamati mati. Ni isim mansub dengan dengan fathah muqaddarah juga. Jadi dia juga adalah maktuf sebab ataf, jadi maktuf alai dia juga nusuki tadi. Ya ni ada damir ana. Jadi isim dengan damir, jadi satu lagi set mudhaf ilaih. Matiku. Li untuk harfu ja Allahi Allah. Ini isim ma'rifah samsiah majrul. Rabbi, ni Tuhan, isim majrul, and then Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Dua isim gandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Dan Rabbi ni sebenarnya adalah juga naat atau sifat kepada Allahi ni. Jadi dua-dua adalah majrul kan. Hidupku dan matiku untuk Allah, Tuhan sekalian alam. Jadi hidup dan mati juga mesti diikhlaskan hanya kerana Allah. Jadi hidup ini untuk mencari redha Allah sebenarnya. Tidak hanya untuk memenuhi keinginan keduniaan. Ini merupakan janji dengan Allah. Jadi penting dipenuhi supaya bila dijemput pulang, biarlah atas jalan agama Islam yang sebenar. Iaitu patuh segala suruhan Allah, Tuhan sekalian alam, sehingga ke mati. Dan inilah ikrar yang kita baca setiap kali kita sembahyang, kita baca doa iftitah kan. Jadi ada terdapat ayat ini ya. Ayat ke-163, la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalul muslimin. So ayat ini mempunyai 12 perkataan, iaitu la syarika lahu wa bizalika umirtu wa ana awwalu al-muslimina. La ni adalah harfun la nafi lil jins. Tidak, selalunya la nafi lil jins ni memang menafikan sekuat-kuatnya kan. Syarika ada sekutu, tidak ada sekutu. Jadi Allah menafikan sungguh-sungguh ni. Dan isim mansub, dia isim la di sini. Dan lahu ni adalah jamak majrul, dia merupakan khabar la kepada isim la ni. Dan la syarika lahu ni adalah hal. Apa tu kena menerangkan keadaan Rabbul Alamin tadi ya. Rabbil Alamin tadi dalam ayat sebelum ni, iaitu Tuhan sekalian alam. Apa tu, jadi dia tak ada sekutu baginya ya. Wa ni dan harfun istinaf, bi dengan harfu ja, zalika demikian itu isim isyarah huwa. Umirtu, aku diperintahkan. Ini adalah fi'il madhi mabni majhul dan dalamnya dapat naik fa'il damir mutasil dengan ta atas dhammah, takdirnya ana fi mali raf'in. Tidak ada sekutu baginya dan dengan demikian itu aku diperintahkan. Nanti kita lihat apa dia ya. Jadi Allah menafikan dengan tegas tiada sekutu baginya. Dia tidak memerlukan sesiapa untuk menolongnya. Dia yang maha berkuasa, tiada siapa atau apa yang setara dengannya. Inilah arahan Allah kepada Rasulullah dan juga kepada kita sebenarnya ya. Untuk mendedikasikan ibadah hidup dan mati kita untuk Allah
sebenarnya inilah yang kita baca setiap kali kita berdoa tadi, iftitah saya kata tadi. Ini juga sebahagian daripada doa iftitah yang sambungan tadi kan. Ia menjadi aku janji kita dengan Allah yang menghidupkan kita, memberi rezeki dan memelihara kita, insya-Allah. Wa ni harfun ataf makna dan. Ana aku ni damir ana dia mubtada di sini. Apa tu khabar dia adalah awalu ni, iaitu isim nakirah marfu, maknanya pertama ya. Al muslimina, orang-orang yang berserah diri. Ini isim ma'rifah kamar majrur jamak muzakkar salim. Dua isim kandungan, jadi dia adalah mudhaf mudhaf ilaih. Dan apa tu ana awalul muslimin ni adalah maktuf kerana ada ataf kan. Jadi maktuf alaih dia tadi umirtu lah ni, aku diperintahkan. Dan sini aku adalah pertama orang-orang yang berserah diri. Jadi Nabi Muhammad SAW menyatakan bagindalah orang pertama dari kaumnya yang menjadi orang Muslim, iaitu beragama Islam ya, yang menyerahkan diri kepada Allah. Jadi Islam merupakan agama semua Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul seperti yang kita telah lihat dalam banyak ayat-ayat. Saya petik beberapa ayat seperti kalau kita lihat dalam surah surah Yunus ayat ke-72, Nabi Nuh adalah Islam. Surah Al-Baqarah ayat 131 hingga 32 yang telah kita baca tadi sebenarnya ya. Itu Nabi Ibrahim dan Yaqub dan juga anak cucu dia sebab dia berwasiat. Dan lepas tu kita lihat surah Yusuf ayat ke-101, itu Nabi Yusuf. Dan surah Yunus ayat 84-86 adalah Nabi Musa ya. Dan surah Al-Maidah ayat 111 Nabi Isa. Nanti kita lihat ayat-ayat ni. Mari kita lihat dulu dua ayat pertama ni. Iaitu surah Yunus ayat 72, in tawallaitum fama sa'altukum min ajr in ajriya illa 'ala Allah wa umirtu an akuna minal muslimin. Di sini jika kamu berpaling membelakangkan peringatanku, maka tidaklah menjadi hal kepadaku kerana aku tidak meminta sebarang balasan daripada kamu mengenai ajaran agama Allah yang aku sampaikan itu. Balasanku hanyalah dari Allah semata-mata, sama ada kamu beriman ataupun kamu ingkar. Dan aku pula diperintahkan supaya menjadi dari orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Ini adalah perkataan Nabi Nuh kepada kaumnya ya, apabila baginda menyeru kaumnya untuk beriman dan mereka ingkar. Jadi di sini kita lihat Nabi Nuh mengaku aku naminal muslimin. Juga lepas tu kita dah baca ni ayat ni surah Baqarah tadi, iaitu apabila Nabi Ibrahim dan Yaqub ni menyeru anak-anaknya supaya jangan mati melainkan menjadi orang Islam ya. Ni dua lagi rasul ya. Ni kita lihat yang seterusnya. Dalam surah Yusuf ayat 101 pula kita dapat Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatiras samawati wal ardi anta wali fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. So di sini maknanya wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan atau pemerintahan dan mengajarku sebahagian dari ilmu tafsiran mimpi. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, engkau penguasa dan pelindungku di dunia dan di akhirat. Sempurnakanlah ajalku ketika mati dalam keadaan Islam. Ni ya, kita lihat ni adalah Nabi Yusuf kan. Jadi dia mohon dia mati dalam Islam dan hubungkanlah daku dengan orang-orang yang soleh. Jadi kita lihat Nabi Yusuf juga adalah Islam ya. Kita lihat seterusnya Nabi Yunus dalam surah Yunus, ni adalah Nabi Musa ni. Wa qala Musa ya qaumi in kuntum amantum billahi fa alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Faqalu 'ala Allahi tawakkalna rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin wa najjina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Jadi Nabi Musa pun pula berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kalau sungguh kamu beriman kepada Allah, maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Jika betul kamu orang-orang Islam yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Jadi ini juga Nabi Isa juga, Nabi Musa juga berkata mengenai Islam ya, kaumnya disuruh jadi orang Islam. Lalu mereka berkata kepada Allah, jualah kami berserah. Wahai Tuhan kami, janganlah engkau jadikan kami landasan fitnah kesengsaraan bagi kaum yang zalim. Dan selamatkanlah kami dengan rahmatmu dari angkara kaum kafir. Jadi Nabi Musa juga dan pengikut-pengikutnya yang Islam ya,
Jadi maknanya Nabi Musa juga penganut agama Islam. Seorang lagi Nabi, kita lihat ni adalah Nabi Isa. Wa isa awhaitu ilal hawariyina an aminu wa bi rasuli qalu amanna washhad bi annana muslimun. Di sini Nabi Isa dan ingatlah ketika aku ilhamkan kepada orang-orang hawariyun atau hawariyin, sahabat-sahabat Nabi Isa ni. Ni Allah sebut ni dalam surah, kita dah baca surah Al-Maidah ayat 111 dulu kan. Jadi Hawari ni adalah sahabat-sahabat karib Nabi Isa. Berimanlah kamu kepadaku dan kepada Rasulku. Jadi ayat Allah perintahkan kan. Mereka menjawab, orang Hawariyun bercakap, kami telah beriman dan saksikanlah bahawa sesungguhnya kami orang-orang Islam yang menyerah diri kepada Allah. Jadi mereka pun mengaku muslimun juga ni. Jadi di sini kita lihat nabi-nabi dan kaum-kaum mereka juga mengaku menganut agama Islam. Jadi agama Islam ni bukanlah masa Nabi Muhammad saja. Nabi Muhammad adalah merupakan penyambung agama yang telah diturunkan dari zaman dahulu kala lagi, dari zaman Nabi Adam sebenarnya. Ayat ke-164. Qul aghairallahi abghi rabban wa huwa rabbu kulli syai' wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. So ayat ni mempunyai 40 perkataan, iaitu qul ghaira Allahi abghi rabba wa huwa rabbu kulli syai'in wa la taksibu kullu nafsin illa 'alaiha wa la taziru waziratun wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum fa yunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Kul adalah fi'il amar mabni dan tak fa'il damir mustatir, tak adanya anta ni. Dan ni adakah ni harfun istifham. Ni adalah kita lihat dia apa tu ghaira ni, selain ni adalah isim mansub maf'ul bi muqaddam di sini. Dan Allah ni adalah isim ma'rifah samsiah majrul. Jadi dua isim gandingan, dia adalah mudhaf ilaih di sini. Abghi, aku mencari, ni adalah fi'il mudhari' marfu' dan tak fa'il damir mustatir, tak adanya anta di sini. Jadi kita lihat apa tu ghaira ni tadi maf'ul bihi muqaddam ni adalah kepada perkataan abghi ni. That's why dia datang dahulu, jadi tu yang dia muqaddam ni. Rabban, Tuhan ni isim mansub, dia tamyiz, iaitu menceritakan, menerangkan kenapa apa tu mencari tu siapa ni, menerangkan yang tak jelas ni, mencari apa ni, mencari Tuhan ya. Katakanlah adakah selain Allah aku mencari Tuhan. Jadi Muhammad SAW disuruh bertanya kepada orang musyrik Mekah yang mengajak baginda menyembah juga Tuhan mereka kan. Jadi mengapa pula Nabi Muhammad nak cari Tuhan lain selain dari Tuhan Nabi Muhammad sendiri kan. Jadi kita tengok apa sebab Nabi Muhammad berkata demikian. Wa ni harfun ataf pada hal. Huwa dia ni adalah damir huwa, dia mubtada, khabar dia adalah rabbu ni, Tuhan. Ni isim marfu. Ini rabbu kulli, Tuhan atas tiap-tiap. Ni adalah isim majrur, jadi dua isim gandingan, dia mudhaf ilaih. Kulli syai'in, tiap-tiap sesuatu. Ni isim majrur dengan isim nakirah majrur, jadi dua apa tu isim gandingan, satu lagi set mudhaf ilaih. Padahal dia Tuhan atas tiap-tiap sesuatu. Jadi kenapa lah nak cari Tuhan lain sedangkan Allah ni adalah Tuhan kepada semua. Dia yang menciptakan semua, bermakna semua miliknya, milik mutlaknya. Wa ni harfun ataf makna dan. La tidak harfun nafi, taksibu melakukan dosa. Ni fi'il mudhari' marfu', and then kullu setiap ni adalah isim marfu', dia merupakan fa'il yang dizahirkan daripada perkataan taksibu ni. And then kullu nafsin, setiap jiwa ni isim ma'rifah, isim marfu' dengan isim nakirah majrur, dua isim gandingan, jadi dia adalah mudhaf ilaih. Illa melainkan harfun istisna, alaiha jauh majrur ke atas dirinya. Dan tidak melakukan dosa setiap jiwa melainkan ke atas dirinya. Maknanya ni siapa-siapa yang buat dosa, kemudaratan tu kembali kepada dirinya sendiri. Tu yang tak melakukan dosa melainkan ke atas dirinya sendiri.
Wa ni harfun ataf makna dan. La tidak ni harfun nafi. Taziru memikul ni fi'il mudhari' marfu'. Waziratun seseorang melakukan ni adalah isim marfu', dia bukan fa'il yang dizahirkan daripada fi'il taziru ni. Dan wizra dosa ni adalah isim mansub maf'ul bihi. Dan wizra ukhra dosa orang lain. Ini isim mansub dan isim nakirah majrur, dua isim gandingan, dia mudhaf ilaih di sini. Dan la taziru waziratun ni adalah maktuf kerana kita ada ataf. So maktuf alaih di tadi kita adalah la taksibu lah, tidak melakukan dosa. Di sini tidak memikul seorang melakukan dosa orang lain. Jadi di sini setiap orang akan bertanggungjawab atas segala perbuatannya. Segala dosa ia yang pikul sendiri. Tak boleh suruh orang lain pikul, termasuk kaum keluarga. Ini jelas dalam ayat 18 surah Al-Fatir. Wala taziru waziratun wizra ukhra wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana za qurba innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi wa ilallahil masir. Ayat ni ketahuilah seseorang pemikul tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain. Dan jika seseorang yang berat tanggungannya dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sama bebanan itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun daripadanya walaupun orang yang diminta pertolongan itu dari kerabat sendiri. Sesungguhnya engkau, wahai Muhammad, hanyalah pemberi peringatan kepada orang-orang yang takut melanggar hukum hakam Tuhan semasa mereka tidak dilihat orang dan semasa mereka tidak melihat azab Tuhan. Serta mereka mendirikan sembahyang, dan sesiapa yang membersihkan dirinya dari segala yang dilarang, maka sesungguhnya dia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan ingatlah, kepada Allah jualah tempat kembali. Jadi ini adalah apa yang Allah kata, memang tidak boleh siapa pun memikulnya. Ya, tapi kalau kita lihat dalam surah Mudassir, kalau kita lihat ni, kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabil bal yamin. Tiap diri terikat, tidak terlepas daripada balasan buruk bagi amal jahat yang dikerjakannya kecuali puak kanan. Ni maknanya puak kanan saja yang boleh membantu. Jadi kita dah lihat siapa ataupun definisi puak yamin ni, puak kanan ni dalam surah Al-Waqi'ah dahulu. Jadi kita boleh kaji kat sana supaya mudah-mudahan kita boleh menjadi orang yang yamin ni, insya-Allah. Summa, kemudian ni harfun ataf, ila kepada, ni harfun ja, Rabbi Tuhan, kepada Tuhan. Ni harfun ja dengan isim majrur, menjawab majrur, dia merupakan khabar muqaddam, ya. Dan kum, kamu, ni adalah damir antum, dia isim dengan damir, dia mudhaf ilaih. Marji'u, tempat kembali, ni adalah isim marfu', dia mubtada' mu'ahar kepada khabar muqaddam. Dan marji'ukum, tempat kembali kamu, isim dengan damir antum, jadi dia satu set lagi mudhaf ilaih. Ila rabbikum marji'ukum ni adalah maktuf sebab kita ada ataf kan. So maktuf alai dia tadi ni lah, la taziru waziratun ni, tidak memikul seorang yang melakukan dosa kan. Kemudian kepada Tuhan kamu tempat kembali. Jadi Allah ingatkan semua makhluk akan kembali kepada Allah dengan membawa amal-amalnya, ya, sama ada yang baik atau yang buruk, untuk dipertanggungjawabkan. Ini dijelaskan lagi dalam surah Sabah ayat 25 dan 26, ya. Itu semua akan kembali kepada Allah dengan amalan masing-masing, termasuk Nabi Muhammad SAW. Kita tengok ni, kulla tus'aluna amma ajramna wala nus'alu amma ta'malun. Kul yajma'u bainana rabbuna summa yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Di sini, oleh itu katakanlah wahai Muhammad, kamu tidak akan bertanggungjawab tentang kesalahan yang kami lakukan, dan kami pula tidak akan bertanggungjawab tentang apa yang kamu kerjakan. Jadi dia berkata pada orang musyrik ni, Nabi Muhammad dan orang beriman tidak bertanggungjawab atas apa yang mereka lakukan, dan mereka juga tidak bertanggungjawab atas apa yang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabat orang Islam lakukan. Katakanlah lagi, Tuhan kita akan menghimpunkan kita semua pada hari kiamat. Kemudian dia akan menyelesaikan perselisihan yang ada di antara kita dengan penyelesaian yang sebenar. Dan dialah juga hakim yang seadil-adilnya, lagi maha mengetahui segala-galanya. Fattahul alim. Ni Allah, ya.
harfun ataf lalu yunabbi'u dia memberitahu ni fi'il mudhari' marfu' dan tapak fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Dia maktuf sebab ataf kan. So maktuf alai dia marji'ukum ni lah. Yunabbi dia memberitahu tadi ni tempat kembali ni. Kum ni yunabbi'ukum dia memberitahu kamu semuanya. Ni damir antum jadi maf'ul bi. Bima ni harfu jar dengan isim mausul tentang apa yang. Lalu dia memberitahu kamu semua tentang apa yang. Itu bila kembali kepada Allah. Allah ni dia ni Allah memberitahu apa yang apa tu tentang apa yang kita tengok apa Allah kata. Kuntum kamu dahulu ni fi'il madhi mabni dan tapak isim kana dan mim mutasil mabni dengan tak atas sukun tak adanya antum fi marafin. Fihi padanya jawab majrul tahtalifun kamu berselisih. Ni isim apa tu fi'il mudhari' marfu' dan tapak fa'il dan mim mutasil mabni dengan wa atas sukun tak adanya antum fi marafin. Dia merupakan khabar kana kepada isim kana ni. Kamu dahulu padanya kamu perselisihkan. Jadi di akhirat kelak Allah akan beritahu manusia apa yang mereka berselisih ini. Jadi dalam konteks surah ini itu perselisihan antara kaum musyrik Mekah dengan Rasulullah dan orang-orang beriman ya, terutama tentang ketuhanan ya. Siapa yang benar, siapa yang salah semua akan dihadapkan ke pengadilan Allah. Ayat ke-165 وَهُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. So ini mempunyai 32 perkataan iaitu wa huwa allazi ja'alakum khalaifa al-ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat li yabluwakum fi ma atakum inna rabbaka sari'u al-iqabi wa innahu la ghafurun rahim. Wa ni adalah pun istinah makna dan. Huwa dia damir huwa mutada ni allazi yang ni isim mausul huwa dia merupakan khabar kepada mutada ni. Ja'ala dia telah menjadikan ni fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Kum damir antum maf'ulun bi kamu khalaifa khalifah ni adalah isim mansub maf'ulun bi sani atau kedua. Dan khalaifa ardi ni khalifah di bumi. Ini kita lihat ni isim mansub dengan isim ma'rifah qamariyah jadi dua isim gandingan jadi dia mudhaf mudhaf ilaih. Dan dia telah menjadikan kamu khalifah di bumi. Jadi Allah sebut dia menjadikan manusia sebagai khalifah. Ada beberapa interpretasi di sini. Khalifah sebagai pemimpin bermakna berat tanggungjawab manusia sebagai satu lagi interpretasi adalah sebagai pengganti bermakna manusia akan silih berganti. Jadi jangan sombong ya. Contoh orang musyrik Mekah mereka penjaga Kaabah kan tapi mereka tak akan hidup selamanya. Oleh itu tak perlu angkuh kerana bila mati segala kuasa akan ditinggalkan. Jadi Allah menjadikan manusia sebagai khalifah adalah sebagai ujian sebenarnya. Wa ni harfun ataf makna dan. Rafa'a dia meninggikan. Ni adalah fi'il madhi mabni dan tapak fa'il dan min mustatir tak adanya huwa. Dia maktuf sebab ataf kan. So maktuf alai dia ja'ala. Ja'ala dengan rafa'a. Jadi dua-dua adalah fi'il madhi. Ba'da sebahagian isim mansub maf'ulun bi. Ba'dakum ni adalah damir antum. Isim dan damir jadi mudhaf mudhaf ilaih. Sebahagian kamu fauqa di atas ni zaraf zaman. Dia merupakan maf'ulun fi. Fauqa ba'din di atas bahagian yang lain. Jadi zaraf dengan isim nakira majrur ni jadi dia mudhaf mudhaf ilaih. Darajatin beberapa darjat ni isim nakira majrur jamak muannas salim. Dan dia meninggikan sebahagian kamu di atas bahagian yang lain beberapa darjat. Jadi Allah menjadikan manusia berbeza-beza, tidak sama ya. Ada yang dilebihkan dalam satu perkara dan ada yang dikurangkan. Jadi ada yang lebih kaya, ada yang lebih pandai, ada yang lebih pangkat kan dan lain-lain, ada yang lebih cantik. Jadi Allah menjadikan manusia dalam berbagai darjat adalah sebagai ujian ya. Li hendak ni harfuja dan taklil yablua dia menguji. Ni adalah fi'il mudhari' mansub dalam tapak fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Kum kamu damir antum maf'ul bi di sini. Fima terhadap apa yang ni harfuja dan isim mausul atau dia datangkan kepada ni fi'il madhi mabni dalam tapak fa'il damir mustatir tak adanya huwa. Kum kamu damir antum maf'ul bi. Hendak dia menguji kamu terhadap apa yang dia datangkan kepada kamu. Jadi Allah berbuat begitu untuk menguji manusia tentang pemberiannya.
bagaimana manusia mengendalikannya, adakah bersyukur dan reda dengan kadar dan kadar, ya. Jadi sebenarnya manusia tak payah sombonglah kalau mempunyai kelebihan dalam dunia ni, ya. Inna, sesungguhnya ni harfu nasi dan taukid. Rabba, Tuhan, ni isim mansub, isim inna lah. Dan ka, Tuhan kamu. Ni kita lihat isim isim dengan damir, jadi dia mudhaf ilaih di sini. Sari'ul, sangat cepat, ni isim marfu, dia merupakan kabar inna kepada isim inna ni. Ni sari'ul iqab, sangat cepat seksaannya, ni isim marfu dan juga isim alfa kamariyah majrur, jadi dua isim gandingan, dia mudhaf ilaih. Sesungguhnya Tuhan kamu sangat cepat seksaannya. Jadi Allah sebut siksaannya sangat cepat datang. Iaitu kalau kita lihat, kita dah buat dahulu. Semasa di mahsyar, hisab Allah sangat cepat siapnya walaupun makhluk begitu ramai. Oleh itu, cepat manusia menerima siksaan bagi yang berdosa. Na'udzubillahi min zalik. Wa ni dan harfun ataf, inna sesungguhnya. Ni harfun nasi dan taukid. Hu, dia ni adalah damir huwa di isim inna. La ni benar-benar, ni harfun ja. Ni ghafurun, maha pengampun, isim nakirah marfu, dia merupakan kabar inna kepada isim inna ni. Dan rahimun, satu lagi isim kabar inna sani, ya, itu maha penyayang rahimun ni. Jadi kita lihat, dan sesungguhnya dia benar-benar maha pengampun, maha penyayang. Dan innahu la ghafurun rahimun ni adalah maktuf, sebab kita ada ataf kan. So maktuf alaihi tadi adalah ni. Inna rabbaka sari'ul iqam. Sesungguhnya Tuhan kamu sangat cepat siksaannya. Jadi di sini kita lihat Allah maha pengampun, maha mengasihani kepada hamba-Nya yang beriman. Kita lihat Allah menggandingkan dua sifatnya, maha pengampun dan maha penyayang ni, dengan azabnya yang pedih atau sangat keras. Ini adalah amaran yang berat yang mesti dikadam. Allah itu adil, dia sangat transparent. Everything laid on the table, ya. Jadi kita lihat explanation demi explanation memang jelas, ya. Dan banyak amaran juga. Jadi alhamdulillah kita telah selesai mengkaji 5 ayat penutup surah Al-An'am ini dan menikmati penggulungan yang indah sebenarnya. Allah menggulung semua hujahnya dengan 3 perintah melalui 3 kul. Sembah hanya Dia, Tuhan yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus. Dan ikutilah Nabi Muhammad SAW yang diiktiraf kerasulannya, yang diberi hidayah dan menjadi orang pertama dalam kaumnya yang berserah diri, iaitu menjadi Muslim, menganuti agama Islam yang benar atas dasar tauhid seperti agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang mentauhidkan Allah dan bukan musyrik. Yang keduanya adalah mengikhlaskan solat dan ibadah, hidup dan mati hanya untuk Allah. Dan yang ketiga, terimalah Allah Tuhan mutlak atas setiap sesuatu, yang berkuasa membalas atas segala amalan, atas segala ujian. Di dunia manusia diuji dengan kurniaan yang berbeza-beza dan dalam berbagai darjat untuk melihat adakah manusia bersyukur dan redha dengan qada dan kadarnya. Juga ujian sebagai khalifah di muka bumi. Dia akan membalas semua amalan apabila manusia kembali kepadanya dengan membawa amal-amalnya, baik atau buruk, untuk dipertanggungjawabkan. Sesiapa yang membuat dosa, kemudaratan kembali kepada dirinya sendiri. Jadi siapa akan dipikulkan beban orang lain. Itulah keadilan Allah. Dia akan beritahu apa yang manusia persisihkan semasa di dunia. Siapa yang benar, siapa yang salah. Allah memberi amaran, siksanya sangat cepat bagi orang yang mungkar dan Dia maha pengampun, maha penyayang bagi orang-orang yang beriman. Oleh itu, pastikan hidup menuhankan hanya Allah, beribadat hanya Allah, hanya kerana Allah. Alhamdulillah, dengan itu kita telah dapat menamatkan praktikal ke atas surah Al-An'am, surah yang hebat yang diturunkan sekaligus 165 ayat dalam satu malam di Mekah ketika Rasulullah menghadapi kemuncak tetangan kaumnya, musyrikin Mekah. Seperti surah-surah Makkiyah yang lain, trademarknya tetap mengenai akidah. Ia sangat special, terletak selepas 4 surah panjang Madaniyah dan akan diikuti satu lagi surah Makkiyah, iaitu surah Al-A'raf. Kalau 4 surah-surah panjang sebelumnya menyingkap kerosakan kaum Yahudi, kaum Nasrani dan puak munafik dengan pengisian perintah hukum hakam, surah ini terjurus kepada kerosakan kaum musyrikin Mekah yang Allah perintahkan untuk didakwahkan Nabi Muhammad SAW dengan fokus kepada akidah untuk membetulkan tauhid dan memantapkan prinsip-prinsip ajaran agama. Surah ini menyangkal perbuatan syirik kaum musyrikin Mekah dan budaya tok nenek yang mereka ikuti yang merupakan pendustaan atau rekaan mereka semata-mata.
Mereka yang sepatutnya mengamalkan agama Tauhid Nabi Ibrahim yang merupakan datuk mereka telah tergelincir dengan fahaman yang salah. Mereka tidak mempunyai kitab, tidak seperti kaum Yahudi dan Nasrani. Itulah Allah turunkan Al-Quran dan Nabi Muhammad SAW kepada mereka supaya mereka tidak boleh menggunakan sebagai alasan tidak beriman. Walaupun surah ini mengenai kaum musyrikin Mekah, ia mempunyai banyak pengajaran kepada kita juga. Saya hanya nak highlight beberapa perkara dalam 7 tajuk, iaitu mengenai akidah, tanda kebesaran Allah, warisan 10, amaran, kuasa menghukum, mahkamah Allah dan juga tanggungjawab. Dari segi akidah, surah ini menegaskan keesaan, kekuasaan dan kehebatan Allah, Tuhan sekalian alam yang sebenar, membantras fahaman kaum musyrikin Mekah yang menyembah berhala, jin dan lain-lain yang semuanya merupakan makhluk dan bukan khalik. Allah memperkenalkan dirinya dengan sebutan Huwa sebanyak 33 kali. Kita lihat dalam surah ini agak banyak juga. Dan kalau kita kaji daripada setiap ayat yang menyebut mengenai Huwa ni, dia adalah menyebut mengenai atribut Allah. Antaranya dia mencipta manusia dari tanah dan menentukan 2 ajalnya, iaitu ajal kematian dan ajal hari kiamat. Dia maha berkuasa atas setiap sesuatu, dia maha mendengar, maha mengetahui, maha bijaksana, maha melihat, maha kaya. Jadi dan dia penguasa dan pelindung hamba-hambanya. Dia memberi makan dan tidak diberi makan, dan banyak lagi sebenarnya, ada 33 ya kalau kita lihat. Jadi sini saya hanya highlight saja. Lepas tu kita lihat seterusnya, satu lagi akidah. Kita lihat mengenai kerasulan, iaitu kita lihat mentakrif atau mengiktiraf Nabi Muhammad SAW, ya. Itu benar-benar menerima wahyu dari Allah, memikul perintah kul. Dalam surah ini kita lihat disebut 35 kali, paling banyak, ya. Menunjukkan perintah apa yang diterima Rasulullah itu adalah perintah, bukan ciptaan baginda. Dan kul ni banyak ni kerana Allah suruh baginda berhujah dengan kaumnya. Jadi lepas tu kita lihat dakwah baginda bertukar dari defensif kepada ofensif dalam surah ini dengan perintah-perintah tersebut. Jadi lepas tu kita lihat rasul-rasul tidak diutus untuk mengeluarkan mukjizat atau memberi kekayaan atau rezeki. Dia bukan seorang malaikat, tidak mengetahui perkara gaib dan hanya menurut wahyu. Buat perkara yang ada perintah Allah, bukan reka-reka. Dia seperti itu Rasulullah, seperti juga 18 nabi-nabi yang disebut dalam surah ini, termasuk juga ulul amri, ya. Diutus untuk mendidik umat, bukan penjaga manusia, tapi pemberi peringatan dan berita gembira. Jadi rasul-rasul adalah manusia biasa. Dia utusan Allah, tapi tidaklah mencapai tahap Tuhan. Inilah akidah sebenar mengenai rasul-rasul, ya. Jadi seterusnya kita lihat satu lagi akidah mengenai kitab-kitab, ya. Jadi dalam surah ini disebut kitab Taurat dan juga kitab-kitab lain. Tapi keagungan Al-Quran dipaparkan kandungannya, iaitu benar-benar dia adalah kandungannya benar. Dia membenarkan kitab-kitab terdahulu dan dia memelihara kebenaran sehingga kiamat kerana Allah sendiri yang menjaganya. Dia juga merupakan petunjuk jalan yang lurus, bermatlamat mendapat syurga ataupun negeri yang aman, disebut negeri yang aman Darussalam, ya. Dan mendapat Allah sebagai pelindung, satu anugerah yang paling berharga sebenarnya, ya. Lepas tu kita lihat juga ada sebutan mengenai malaikat, makhluk yang sangat taat menjalankan perintah, iaitu dengan berbagai fungsi termasuk menyampaikan Al-Quran, mencabut nyawa, mencatat perbuatan manusia dan lain-lain, ya. Dan malaikat bukan anak Tuhan seperti yang difahami oleh kaum musyrikin Mekah. Jadi menafikan, ya. Dan seterusnya kita lihat paling banyak juga adalah sebutan mengenai atau peringatan mengenai hari akhirat ni. Hari akhirat pasti tiba kerana kaum musyrikin Mekah ni tak percaya kepada hari akhirat, kan. Jadi banyak ayat-ayat yang menyebut mengenai hari akhirat yang memang akan ada, iaitu satu yang pasti, ya. Itu hari perhitungan segala amalan, iaitu balasan syurga bagi orang yang taat dan neraka bagi orang yang mungkar. Jadi juga peringatan supaya beriman dan beramal saleh sebelum datang tanda-tanda hari kiamat, kerana selepasnya tidak akan dikira lagi jika hendak beriman atau beramal, ya. Juga kita lihat ada juga mengenai qada dan qadar, ya. Iaitu apabila Allah sebut kurniaan adalah berbeza-beza,
dalam berbagai darjat. Itu ada yang dilebihkan harta, kedudukan, kekuatan, kepandaian dan lain-lain. Jadi ini adalah menuntut redha dan syukur. Jadi kita lihat dalam celah-celah kisah teguran, amaran dan perintah terselit rukun iman, iaitu apa yang perlu diimani oleh setiap manusia. Seterusnya, melalui atribut yang disebut dalam ayat-ayat yang terdapat sebutan huwa tadi, sebanyak 33 kali, Allah differentiate dirinya dengan sembahan-sembahan kaum musyrikin Mekah. Kehebatan Allah dan kebesarannya dipaparkan melalui kejadian alam, penciptaan alam, langit dan bumi, pertukaran malam dan dengan siang, peredaran matahari dan bulan. Bintang-bintang menghiasi malam berfungsi sebagai penunjuk jalan. Semua ada manfaat pada manusia. Penciptaan manusia dari jiwa yang satu iaitu Nabi Adam diberi tempat menetap atau tempat tinggal di atas bumi dan tempat simpanan atau kubur di dalam bumi sementara menunggu dibangkitkan semula. Allah menurunkan air hujan dan darinya keluar berbagai tanaman. Hanya dari satu jenis air atas satu jenis tanah keluar berbagai buah, ada yang serupa dan ada yang berbeza. Perhatikan proses pertumbuhan buah dari putih hingga masak, dari yang kelat hingga manis. Ada persamaan antara kejadian dan proses kehidupan buah-buahan itu dengan manusia. Buah-buahan dari muda menjadi masak lalu dipetik. Manusia dari muda menjadi tua lalu mati. Semua tak kekal, yang kekal hanya Allah, pencipta dan pemilik mutlak segalanya. Allah menghidup dan mematikan. Di sebalik benih dan biji yang tumbuh, ada yang menghidupkannya, yang berkuasa mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan yang mati dari yang hidup. Seperti dari pokok yang hidup mengeluarkan benih yang mati dan dari benih yang mati tumbuh pokok yang hidup. Semua tidak terjadi dengan sendiri tetapi ada kuasa yang mengatur semua itu, iaitu Allah, di mana semua akan kembali kepadanya di hari akhirat untuk dibalas. Pengetahuan Allah sangat luas dan mendalam. Dia tahu segala-galanya sama ada di daratan atau di lautan, di siang atau di malam hari. Ilmu Allah meliputi perkara yang nyata dan gaib dan sangat detail sehingga dia tahu setiap helai daun yang gugur, tahu setiap butir biji yang berada di dalam kegelapan bumi. Apa yang terjadi kepadanya, dia tahu yang basah dan yang kering, iaitu yang hidup dan yang mati. Dia tahu perkara gaib yang tidak dapat dilihat atau dicapai panca indera manusia. Dia juga mampu melihat penglihatan-penglihatan. Allah berkuasa menciptakan hanya dengan kalimah kun fayakun. Firman Allah adalah benar. Segala kehendaknya pasti terjadi dan tiada ragu-ragu mengenainya. Dia mampu menjadikan semua manusia beriman, tetapi dia hendak manusia beriman atas kehendak sendiri, bukan dipaksa. Kita juga mengetahui kehebatan Allah melalui pengalaman Nabi Ibrahim yang hanif, iaitu lurus, iaitu tidak langsung condong kepada Tuhan-Tuhan lain. Dia tidak mensyirikkan Tuhannya. Nabi Ibrahim begitu yakin dengan kekuasaan Tuhan yang tauhid setelah mengamati kejadian-kejadian alam dari bintang, bulan dan matahari. Lalu berfikir jika cakrawala itu hebat, pencipta mereka lebih hebat lagi. Dia bertemu hakikat ketuhanan yang sangat unik. Satu contoh untuk semua manusia mengenal Tuhan iaitu secara melihat dengan mata hati kepada alam itu sendiri. Seterusnya, kita lihat cara Allah menguruskan kesyirikan, kemungkaran dan pendustaan kaum musyrik Mekah melalui hujah mempaparkan kebijaksanaan. Terdapat 31 kali sebutan perkataan dengan root word syarika, iaitu syirik. Allah boleh binasakan kaum musyrikin itu, tapi Allah memilih mendakwahkan mereka dengan penuh hikmah untuk mengikis amalan mensyirikkan Allah dengan berhala, jin dan lain-lain, serta budaya yang sesat mengenai ternakan dan tanaman. Ternakan dicipta dan dikurniai Allah untuk dimanfaatkan, tapi dia sembah atau diharamkan untuk dimakan atau ditunggang, atau dihaskan untuk berhala. Mengikut budaya dan warisan nenek moyang mereka yang merupakan rekaan semata-mata. Juga untuk membantras perbuatan zalim membunuh anak-anak perempuan dengan menanam mereka hidup-hidup kerana malu memperolehi anak perempuan. Sebagai umat Nabi Muhammad SAW, kita perlu tahu Allah telah turunkan 10 hukum atau wasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Jika kita lihat kandungannya dengan 10 commandment yang diturunkan kepada Nabi Musa, kalau kita dapati ada persamaan. Sebab kalau kita lihat petikan Dr. Hamka dari Perjanjian Lama Kitab Keluaran Fasal 20,
Isi perintahnya adalah menyembah hanya Allah, mensucikannya, jangan buat patung dan menyembahnya. Kuduskan hari Sabtu, hormat ibu bapa, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan buat persaksian dusta dan jangan inginkan isteri atau harta orang lain. Jadi kalau kita lihat kitab Taurat ini diturunkan kepada Nabi Musa AS untuk menyempurnakan agama kaumnya. Ia menjadi rahmat dan petunjuk ke jalan keimanan kepada hari akhirat. Sementara itu kita lihat 10 commandment atau 10 wasiat kepada Nabi Muhammad SAW adalah terdiri dari mentauhidkan Allah, membuat baik kepada ibu bapa, jangan bunuh anak, jangan dekati perbuatan keji atau zina, jangan bunuh sesiapa termasuk diri sendiri, jangan makan harta anak yatim, sempurnakan sukatan dan timbangan, adil dalam perkataan iaitu persaksian atau pengadilan, penuhi perjanjian dengan Allah dan ikuti jalan yang lurus. Iaitu Al-Quran diturunkan penuh keberkatan dengan banyak manfaatnya kepada manusia, mengajar manusia menjadi hamba yang bertakwa supaya mendapat rahmat Allah yang membawa syurga. Jadi kita lihat pokok ajaran agama adalah sama, ya, iaitu mengajar manusia mentauhidkan Allah, berbuat baik dan berakhlak mulia, jaga diri dan keluarga dan masyarakat untuk menjadi cahaya, petunjuk dan rahmat, ya, kitab-kitab ni. Jadi lepas tu kita lihat namun, ya, kitab Taurat telah ditukar dan diselewengkan. Umat akhir zaman mesti mengikut Al-Quran sebagai pegangan agama dan peraturan hidup. Mengikut sunnah Nabi Muhammad SAW, Nabi pilihan Allah yang maha bijaksana. Yang menjawab, dia tahu, iaitu Allah jawab, yang dia tahu siapa yang nak diberi kuasa kerasulan apabila ada orang musyrikin Mekah mengatakan mereka lebih berhak menerima wahyu kerana mereka lebih berkedudukan, lebih kaya, lebih terpelajar. Berbanding dengan Nabi Muhammad SAW, anak yatim yang tak tahu membaca dan menulis, tapi baginda berakhlak mulia, tulus dan benar. Selain dari mengetahui hukum-hukum dan perintah-perintah, kita juga perlu aware mengenai amaran Allah, ya. Beberapa amaran yang penting dalam surah ini iaitu pertamanya mengenai kebinasaan. Jika ingkar, kaum dahulu dibinasakan dan digantikan seperti kaum Nabi Nuh, Samud, Ad dan lain-lain. Even kaum musyrikin Mekah yang begitu gah, ya, menentang Rasulullah akhirnya hilang kekuasaan dan digantikan dengan kaum Ansar Madinah dan juga kaum Muhajirin Mekah yang menjadi tulang belakang negara Islam gemilang di Madinah. Perlulah kita mengambil iktibar supaya tidak dibinasakan dan digantikan, ya, na'udzubillahi min zalik. Amaran yang kedua iaitu jangan mengikuti hasutan syaitan yang sentiasa berusaha menjerumuskan orang-orang beriman supaya melakukan perbuatan orang musyrik yang nampak cantik amalan salah mereka kerana ia dihiasi oleh syaitan, hawa nafsu jahat dan orang-orang sekeliling yang mungkar yang inginkan kawan-kawan yang sama dalam kumpulan. Seterusnya, amaran ni sangat menakutkan, iaitu orang yang mendengar Al-Quran tetapi tidak mendapat hidayah kerana Allah melenyapkan pendengaran dan penglihatan dan memeterikan hati, ya. Itu jadi hati menjadi keras dan yang membawa kepada kebinasaan. Itu dan susahnya tiada siapa yang dapat mengembalikannya, ya, jika Allah dah memeterikan hati. Na'udzubillahi min zalik. Allah juga satu lagi amaran iaitu Allah boleh turunkan istiraj, iaitu dengan membuka pintu-pintu kenikmatan menyebabkan kita lalai dan akhirnya kebinasaan akan diturunkan secara tiba-tiba, memusnahkan seluruhnya, tiada tersisa sehingga keturunan juga terhapus, ya. Ini amat menakutkan sebenarnya. Seterusnya, kita lihat Allah berkuasa mengambil roh ketika tidur dan juga ketika mati, dibangunkan untuk disempurnakan umur yang telah ditetapkan, dibangunkan dari kubur untuk dikumpulkan di hari pengadilan. Bermakna setiap hari kita berada dalam genggaman Allah. Apabila dia mengambil roh kita di malam hari bila kita tidur dan mengembalikan roh kita bila bangun di pagi hari sehingga kita dimatikan akhirnya, ya, dan akan dibangkitkan semula di hari akhirat. Jadi kita jangan tak ingat yang kita ni tidak diawasi. Sebenarnya setiap saat, ya, kita diperhatikan, ya. Ini adalah ingatan yang sangat penting. So, amaran seterusnya iaitu dosa syirik, ya, tidak terampun, segala kebaikan terhapus. Allah ingatkan manusia akan kembali kepada Allah sendirian, tidak ditemani sembahan-sembahan mereka.
Mereka kembali seperti asal ketika diciptakan atau dilahirkan, iaitu tanpa harta, kedudukan atau anak pinak. Kerana semua itu hanya pinjaman daripada Allah. Apabila mati, segala hubungan terputus. Tiada lagi pemberi syafaat atau penolong yang disangka wujud semasa di dunia dahulu, yang disekutukan dengan Allah. Jadi sangatlah rugi. Seterusnya, Allah juga menggambarkan kesengsaraan ketika menghadapi sakratul maut bagi yang dialami oleh orang yang zalim, iaitu orang yang mensyirikkan Allah. Na'udzubillahi min zalik. Satu lagi, kita perlu berhati-hati dengan pembesar-pembesar yang jahat, ya, yang menjadi ujian kepada masyarakat kerana mereka melakukan tipu daya. Juga sebenarnya mereka ni melakukannya, mereka tak sedar. Dia akan mengheret diri mereka sendiri ke dalam kebinasaan. Na'udzubillahi min zalik. Juga kita jangan pecah belahkan, ya, agama dan menjadi gulungan-gulungan atau bercerai-berai kerana menegakkan pandangan masing-masing. Allah perintah ikuti jalan yang lurus. Itu jalan yang lurus hanya satu. Yang banyak adalah jalan yang sesat. Jadi balasan pada mereka yang memecah belahkan ini adalah neraka. Ya, na'udzubillahi min zalik. Seterusnya, kita perlu tahu autoriti mutlak. Siapa yang berkuasa membuat peraturan dan undang-undang dan hukum. Jangan menjadi seperti kaum musyrikin Mekah yang memberi hak kepada diri mereka untuk menghalal dan mengharamkan sesuatu, termasuk sembelihan, makanan dan ibadah berkaitan dengan binatang, buah-buahan dan anak-anak. Surah ini membatalkan fahaman itu. Hak menentukan hukum hanya milik Allah. Jadi Allah mengingatkan supaya manusia tidak sesuka hati membuat undang-undang sendiri. Kerana Allah melarang dan memberi amaran akan membalas setimpal dengan pendustaan yang dilakukan. Allah juga terangkan apa yang halal dan apa yang haram. Jadi sebenarnya adalah jelas, ya. Jadi jangan reka-reka sendirian. Oleh itu, setiap manusia mesti tunduk sepenuhnya kepada ketentuan hukum hakam Allah, termasuk juga cara kehidupan. Jadi kita lihat juga seterusnya, iaitu Allah menyatakan kehairanan manusia mencari apa itu selain Allah, apa itu sebagai hakim, dan juga hukum hakam selain dari yang termaktub dalam Al-Quran. Kitab yang benar, lengkap dan sempurna. Cuma perlu ditadabur, ya, iaitu perlu digali segala mutiara yang terkandung dalam Al-Quran yang dijelaskan lagi dengan hadis Rasulullah. Jadi jangan jadi orang yang bertangguh atau beralasan. Bahasa Arab telah Allah permudahkan untuk difahami, kerana kita lihat ramai orang yang bukan bangsa Arab pun memahami apabila belajar dengan bersungguh-sungguh, dan bahasa Arab pun telah menjadi bahasa antarabangsa agama. Lagipun telah banyak terjemahan dan tafsir yang muktabar. Jadi jangan bertangguh seperti Allah sebut sehingga malaikat maut datang atau hari kiamat datang yang akan datang tiba-tiba. Jangan terlambat, kerana di mahkamah Allah kita akan disoal. Allah menggambarkan beberapa insiden ngeri di mahkamah Allah di hari akhirat sebagai early warning, ya, seperti dalam surah Al-Ma'idah. Allah menggambarkan Nabi Isa akan disoal untuk memberi maklumat kepada kaum Nasrani bahawa baginda menafikan pernah menyuruh kaumnya menyembahnya dan ibunya sebagai Tuhan. Jadi kaum Nasrani tak ada kes kerana tuan badan menafikan. Dalam surah ini Allah menggambarkan kaum musyrikin Mekah yang akan disoal. Ditanya di mana sekutu-sekutu sembahan, mengapa tidak menolong di hari perhitungan. Dalam keadaan terdesak, mereka berbohong, menafikan telah mensyirikkan Allah, menyatakan penyesalan dan minta dikembalikan ke dunia untuk beriman dan membuat amal soleh. Jadi ini juga adalah merupakan azab, ya, masa di mahkamah Allah nanti. Allah juga menggambarkan orang yang bersekongkol dengan jin yang melakukan kemungkaran dan percaya jin mempunyai kuasa akan mengaku apabila disoal telah mendapat manfaat dari hubungan dengan jin. Akibatnya mereka dijatuhkan hukuman masuk neraka dan mereka kekal di dalamnya. Na'udzubillahi min zalik. Itulah yang diperingatkan kerana orang yang zalim, iaitu yang menganiaya diri mereka sendiri apabila tidak menerima kebenaran dan tidak beriman, tidaklah beruntung akhirnya. Namun kita lihat Allah Maha Pemurah, memberi balasan 10 kali ganda bagi amalan baik, tapi yang seumpama bagi perbuatan buruk selain syirik, kerana dosa syirik tidak terampun. Akhirnya saya ingin highlight mengenai tanggungjawab.
Setiap jiwa bertanggungjawab untuk diri mereka sendiri. Di akhirat, tiada yang memikul beban orang lain dan manusia akan dibalas mengikut usaha masing-masing. Syurga dan neraka bertingkat-tingkat dengan darjat bertingkat-tingkat. Pilih dan usaha untuk yang ditujui. Jadi sayangilah diri. Hidup di dunia ini adalah ujian. Allah memberi kurniaan yang berbeza-beza. Ada yang dilebihkan kepandaian, ada dari segi harta benda, ada dari segi kedudukan, anak pinak dan lain-lain. Ini adalah untuk melihat adakah manusia bersyukur dan redha dengan qada dan qadar. Yang ketiga, kita lihat hidup ini juga selain daripada ujian ke atas diri masing-masing, terdapat juga ujian sebagai khalifah di muka bumi ini. Ia merupakan tanggungjawab yang berat. Dan Allah tunjukkan dua contoh berdakwah, iaitu kalau kita lihat Nabi Ibrahim, dia berdakwah kepada kaumnya dengan menggunakan logik, merenung kejadian alam, mencari ketuhanan. Tapi Nabi Muhammad SAW pula berhujah dengan bijak dan sabar, menggunakan bukti, dalil dan saksi. Jadi kedua-dua contoh ini boleh diikuti. Tapi yang penting, penuhilah ikrar dengan Allah. Solat dan ibadah, hidup dan mati hanya untuk Allah. Menjadi orang yang berserah diri, iaitu Muslim sebenar yang mendedikasikan ibadah, hidup dan mati kepada Allah. Dengan itu, saya ingin akhiri dengan doa. Semoga kita semua menjadi hamba Allah yang merenung, berfikir, menghayati dan menerima kehebatan pengatur segala yang di sekeliling kita. Mengenang dan bersyukur dengan nikmat yang Allah jadikan untuk manusia. Juga tergulung dalam kumpulan orang yang mengetahui, yang berilmu, yang mahu memahami dan beriman. Yang bertambah keimanan kerana semakin kenal Allah, pencipta yang agung. Semoga kita dirizkikan menduduki negeri yang aman, Darussalam, syurga Firdaus yang kekal abadi. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai ke penghujung sesi perkongsian ilmu kali ini. Saya sudahi dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal as innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.